Assalamualaikum. First, aku nak cakap terima kasih yang subscribe, like dan share video sharing aku sebelum ni. Macam mana kalau aku bagi tahu ada barang baik, harga murah, kualiti padu? Okey. Korang nak tahu apa? Jom. Hari ni aku nak share dengan korang Pulus 60 watt lampu untuk content creator, YouTuber, wedding videographer. Tak kisahlah korang nak pakai untuk apa pun, 60 watt tu dah cukup terang bagi aku. Lampu 60 watt ni ada banyak brand dan kebanyakan brand semuanya 500 ke atas. Pulus ni kalau aku bagi tahu mesti korang terkejut. Harga Pulus ni aku dapat cuma 140 di Shopee lepas tolak voucher. 140 60 watt. Dah lah built-in battery, portable, kecil, terang, 60 watt. Lepas tu dia ada bagi 5 free gift. Okey, handle. Dia ada bagi diffuser, dia ada bagi metal reflector, dia ada bagi charger type C dan juga body. Body. Kotak tu memang automatic free lah. Korang nak apa lagi? Lampu tu dia ada LCD tau. Okey, jom aku share. Sebelum ni aku pernah pakai Smorig. Smorig yang aku guna RC60B. Dia sama dengan Pulus. Lepas selang berapa lama tu aku rasa macam nak buat content sharing dengan korang. Sharing ke, vlog ke, Shopee affiliate ke, tutorial macam-macam lah aku nak share kan. Lepas tu aku rasa macam bila tak ada lampu ni, video nanti akan nampak suram. Serius, memang nampak suram. Dia tak ada macam, tak ada seri. Pulus 60 watt ni dia dua color temperature je. Maksudnya dia ada dua color je, Kelvin. Daripada kuning ke biru. Dia daripada kuning tu 2500 sampai ke biru 6500. Bagi aku untuk Kelvin yang range begitu cukup sesuai dah. Selalunya korang pakai range Kelvin tu 5200 ataupun 5000 ke atas. Kecuali kalau lampu dalam bilik korang tu terlalu kebiruan ataupun environment yang korang shoot wedding tu terlalu kebiruan, mungkin korang akan turunkan ke 2000 ke 3200 ataupun 3000. Jarang sekali kita pakai 2500 ni, kecuali kalau korang nak ada efek-efek macam sunset, mungkin baru korang guna 2500 tu. Dalam Pulus ni dia ada 8 efek lampu. Efek lampu dia korang boleh tengok ni, ada paparazzi, flash, explosion, firework, reading light, TV, lightning dan broken bulb. Lampu Pulus ni dia ada built-in battery 10,000 mAh. Dalam kertas dia tulis 2 ke 5 jam boleh guna bila fully charge. Lampu ni dah datang dengan aku 2 minggu. Aku dah try on off. Lepas tu aku nak shoot content, shoot produk. Dalam masa 2 minggu tu, semalam baru aku charge bagi full. Baru habis charge semalam. Dia datang dengan aku ada 3 bar. Tapi aku guna, aku nak fully bagi habis dulu baru aku charge. Dalam 2 minggu tu tak habis. Aku pun terkejut juga. Smorig, bila aku tak pakai, dia automatic charge dia tu habis. Bukan habis lah, maksudnya dia buang charge. Bila aku dah fully charge, tiba-tiba bila aku on tinggal 2 bar. Itu Smorig. Tapi yang Pulus ni tak. Kalau 2 bar lah dia ada. Kalau 3 bar lah dia ada. Lepas tu dia ada built-in fan. Korang tak payah takut dah panas. Okey. Dia punya fan pun senyap, dengar ni. Fan dia senyap je. Dia takkan mengganggu pun korang punya shooting, takkan mengganggu audio korang apa semua. Dia sejuk, dia tak panas. Lepas tu kualiti dia sama besar je dengan Smorig. Kalau aku compare side by side pun, rasanya orang tak tahu pun Smorig mana satu. Cuma Pulus ni aku bagi tahu siap-siap, body dia memang semua plastik. Tapi tak panas. Semua plastik. Atas dia ada untuk buang haba, tepi dia ada buang haba. Kalau korang nak on, korang bila on, lepas tu korang pusing untuk bagi dia hidup on macam biasa. Lepas tu korang adjust lah dia punya dim. Dia punya dim, kecerahan dia daripada 0 hingga 100. Tapi aku selalu guna dalam 70 ke 80. Jadi mungkin sebab itu bateri yang aku guna tu tahan lama sikit lah. Kalau korang nak charge, dia ada bagi aku charger type C. Korang pakai je kepala Android phone korang untuk charge phone tu, charge je. Dia boleh je pakai yang tu. Aku pakai charge 33 watt. Dia ada ambil masa dalam 5 jam untuk fully charge 10,000 mAh tu. Mungkin lambat lah sebab 33 watt je. Mungkin kalau korang pakai yang 60 watt lagi laju lah.
Kalau macam aku, Pulus dengan Smorik ni lebih kurang je. Kalau macam Pulus 100 lebih, Smorik 500 lebih. Korang nak yang mana? Kualiti sama, cerah sama. Siap ada handle lagi dia bagi. Handle, reflector, diffuser. Korang nak apa lagi? Harga pun 100 lebih je. Lepas tu konten korang akan lebih menarik. Macam mana? Tak kisahlah kau ni YouTuber ke, content creator ke korang nak pakai lampu ni untuk shoot produk ke. Lagi best. Invest sikit je, 100 lebih je. Daripada kalau korang beli ring light ke apa ke, lagi mahal rasanya. Contohlah time korang kat rumah, lampu blackout. Korang boleh pakai lampu Pulus ni. Sebab Pulus ni dia built-in bateri 10,000 mAh. Dia boleh tahan 2 ke 5 jam. Korang bagi hidup je lah. Harga pun jimat, 140. Berkualiti, barang baik. Kualiti sama macam brand-brand yang mahal. Kalau aku nak listkan brand-brand yang 60 watt lain, Ulanzi, Amaron, lepas tu Xeon Molus 60 watt, Smorik, semua 500 ke atas. Mana kau nak cari 60 watt, built-in battery, tahan 2 ke 5 jam, dia bagi diffuser. Harga 140. Harga murah bagi aku lah. Bagi aku memang barang-barang kamera ni aku faham. Memang barang kamera ni memang mahal. Tapi kalau sudah 140, tidak semestinya kau nak beli lampu tu untuk content creator. Atau kau nak pakai camping ke, buat vlog ke, kau nak shoot content untuk memasak ke, memang 60 watt cukup dah bagi aku. Orang nak shoot pengantin outdoor, senang dah. Firework kan. Contohlah, tempat tu memang gelap gilita lah kan. Korang tak ada lampu. Takkan nak pakai lampu kereta, memang hauk lah nanti kan. Korang letaklah ni, letak tripod, pacak, lepas tu pakai lampu Pulus 60 watt ni, settle. Selalu tak pakai pun 100%. Selalu kalau kita shoot firework, kalau macam aku lah kan, aku shoot firework selalu outdoor pengantin, aku pakai dalam 60 ke 70 je, bergantung dengan kawasan tu. Aku shoot jauh sikit lah, bagi pakai diffuser sikit kan. Sebab kalau tak pakai diffuser, nanti dia punya lighting tu dia terlalu sharp. Dia tak smooth. Dia nampak macam kaku lah, senang cerita dia nampak kaku. Kalau dia ada diffuser dia nampak smooth je, nampak macam natural light. Barulah lawa kan, korang shoot outdoor senang kan. Korang boleh bawa pergi mana-mana. Kalau korang rasa macam nak pergi camping, pakailah camping kan. Pacak je, tak payah nak beli lampu-lampu gitu. Pakai, kalau contohlah korang pergi camping, habis bateri, apa susah? Type-C, mana-mana charger sekarang pakai Type-C. iPhone pun pakai Type-C dah sekarang. Pakai je kepala charger tu, cucuk. Pulus ni dia ada 1/4 skru kat bawah untuk korang attach dia punya free handle tu, ataupun kalau korang nak attach dia dekat monopod ke tripod ke, dia sama. Sebab dia universal, 1/4 inci tu. Dia memang kepala yang universal, yang mana-mana. Kalau tripod pun dia sama je. Di bawah aku bagi link Shopee sekali. Aku baru nak start affiliate. Jadi kalau korang beli, bolehlah support aku sikit kan. Jangan lupa korang subscribe. Kalau contohlah korang ada nak komen ke, nak bagi tahu aku salah cakap ke, bagi tahu je komen kat bawah. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, just komen. Kalau korang boleh share lagi video ni, lagi bagus. Jangan lupa subscribe sekali, like. Okay? Nanti apa-apa, just komen. Nanti aku akan reply satu-satu, insyaAllah. Okay, itu je aku rasa aku nak share. Nanti aku share kalau ada barang baik lagi lepas ni, aku share dengan korang. Alright, terima kasih.